Hai, Assalamualaikum. Saya Rania. Dan saya Mariam. Kami sekarang berada di Pusat Kokurikulum Daerah Jelantut. Kami di sini untuk melaporkan aktiviti hari kedua Perkhemahan Madani KRS dan TKRS Negeri Pahang. Ya Rania, aktiviti pertama pada pagi ini adalah membina gadget. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Mariam. Apakah pendapat Puan tentang aktiviti bantu mula yang dijalankan oleh kadet sebentar tadi? Okey, baiklah, pada pendapat saya, aktiviti bantu mula yang telah dijalankan oleh kadet-kadet kita tadi sangat berpuas hati kerana mereka boleh untuk membuat bantu mula sekiranya berlaku apa-apa kemalangan ataupun kecederaan. Contohnya kalau kita jatuh. Jadi kadet-kadet dia tahu apa yang boleh mereka lakukan sebelum menghantar ke klinik yang berhampiran ataupun kepada pakar-pakar perubatan. Jadi mereka dapat mengadaptasikan dalam kehidupan seharian mereka walaupun dalam masa yang agak singkat. Itu saja. Baiklah, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah perjalanan perkhemahan sepanjang 2 hari ini? Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada PSS SK Madani Jelantut kerana sudi hadir ke perkhemahan Madani TKRS KRS 2025 peringkat Negeri Pahang. Alhamdulillah perjalanannya sangat baik dan aktiviti yang dijalankan mengikut kehendak yang kita buat lah. Pertama kali. Yang kedua, jawatan kuasa dari segi Sekretariat Negeri dan juga urusia-urusia semua bekerjasama dengan sangat baik. Manakala dari segi kadet itu sendiri pun pada kali ini menunjukkan satu benda yang kita nampak. Mereka bersedia daripada awal lagi. Bukan datang sebagai bidang terjun dan sebagainya. Persaingan yang kita dapat lihat memang sangat sengit. Di samping itu juga akan beri impak yang sangat besar apabila kita mewakili peringkat kebangsaan lah. Harapan tinggi daripada kita sendiri dan juga jabatan sendiri ingin memberi saingan yang sengit dan saingan yang hebat di peringkat kebangsaan mungkin akan berlaku kerana rata-rata kadet-kadet kita sangat bersedia bersaing di peringkat negeri itu sendiri. Dan dari pandangan peribadi saya sendiri pun saya merasakan perkhemahan ini sangat bermakna kepada kadet-kadet, memberi pengalaman yang sangat bermakna pada mereka dan kita baru bermula adanya perkhemahan. Jadi satu benda yang baru pada generasi-generasi di zaman adik-adik lah ni. Adik-adik pada adik-adik PSS semua dan juga rakan-rakan yang menyertai lah. Itu daripada pendapat saya sendirilah. Saya boleh katakan sokongan padu daripada jabatan, PPD dan juga semua daerah. Sangat baik dan sangat cemerlang. Terima kasih Tuan. Wah, menarik bukan aktiviti hari ini? Ya, betul Rania. Ada aktiviti bantu mula, tali temali, iktar hidup dan membina gadget. Sekian saja laporan hari kedua dari TVPSS SKBJ Gemilang.